Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertamanya kami ucapkan terima kasihlah dan banyak-banyak kepada KMP yang sudi datang ke Al-Faris dan menyumbang Al-Quran kepada Sekolah Rendah Islam Al-Faris. Memang satu usaha murni yang amat digalakkanlah untuk umat Islam, itu program wakaf. Lebih-lebih lagi yang diwakaf itu adalah Al-Quran, yang mana kita tahu bahawa Al-Quran ini kalam Allah, yang mana membacanya mendapat pahala, menyebut hurufnya juga mendapat pahala. Jadi maknanya pahala dengan membaca Al-Quran begitu besar sekali, dan memberi manfaat kita di dunia dan di akhirat. Dan Alhamdulillah, seperti kita tahu bahawa penyumbangnya juga mendapat saham pada yang membaca Al-Quran. Jadi memang beruntunglah kepada siapa yang menyedari dan mengambil peluang dengan mewakafkan Al-Quran kepada umat Islam yang lain, khususnya kepada pelajar-pelajar. Jadi itu satu usaha murni yang patut digalakkan. Jadi Alhamdulillah, kita ada kelas ataupun satu masa lah untuk pelajar membaca Al-Quran, iaitu setiap hari pelajar akan membaca Al-Quran. Maknanya masa kelas pertama lebih kurang hampir 1 jam adalah membaca Al-Quran. Jadi hampir setiap hari lah pelajar akan baca Al-Quran, dan Al-Quran akan digunakan setiap hari. Cuma mungkin untuk membaca lah, dan sukatan hafalan kat sini taklah banyak. Jadi Quran besar ni sesuai lah untuk membaca. Kalau menghafal tu mungkin Quran yang kecil lah. Jadi sesuai untuk sekolah ini menggunakan Quran yang agak selesa besar.